Dalam banyak-banyak lampu yang aku ada ni, baby nombor 1 tetaplah si dia ni. Ini adalah flashlight aku daripada Nightcore dengan model dia MT21C. Dah bertahun dah dia ni dengan aku, dan benda yang paling buatkan dia best, kau tahu tak apa? Pertama yang terpaling best untuk aku ni, kepala dia. Tambahkan lagi dia punya tail cap ni jenis magnetik. Jadi boleh je dilekatkan pada mana-mana permukaan besi yang kau rasa okey. Alamak, kalau nak lekatkan macam ni pun tak ada hal lah. Ketiga best pasal dia ni adalah button dia. Kita ni jenis tangan yang gorila, pegang barang senang je rosak kan. Disebabkan button dia macam ni, aku dah pakai dia ni betul-betul lama dan benda ni tak rosak. Perform lah, jimat duit tak pasal-pasal. Waterproof dia ni pula adalah IPX8. Memang function teruk, geng. Dengan waterproof IPX8 ni barang, kalau hujan lebat tak ada hal lah. Problem aku dengan dia ni ada dua je. Dah lah bateri yang berkualiti ni mahal, tak pasal-pasal lah laga dia ni jadi melantun-lantun. Masalah yang kedua pula adalah kecerahan dia. Bukannya aku nak kata dia ni tak cerah. Okey, dia ni memang cerah, tetapi maksimum kecerahan dia ni cuma 1000 lumen sahaja. Walaupun boleh bertahan lama, ini dah 2026, orang dah macam lebih daripada 1500 lumen, dia sibuk lagi dekat 1000 lumen. Nanti bila free, kita akan cuba review adik dia pula, tengok pergi macam mana. Ke korang ada spek lampu yang lain kau minat? Apa-apa hal, belanjalah dekat komen.